Okay, benda RS aku ni masih makan bateri yang lama. Jadi masalah motor aku ni, walaupun bateri tu dah banyak kali cas, tapi bila kita tinggal motor 2, 3, 4 hari, susah gila nak start motor. Agak lemah dah. Tahu tak? Jadi aku decide aku nak tukar bateri yang lebih power, lebih, orang kata CCL lebih kuat lah, iaitu Ti-X. Kita tengok dia punya respon macam mana lah. Guna skru yang dia bagi. Jom kita pasang. Pasang balik ke motor. Ok, jom kita try start motor. Kita tengok dia punya respon starter dia macam mana. Oh, sekejap je guys. Tekan sekejap je motor terus hidup. Memang kuat lah CCA dia. Kita tunggu baik esok pagi. Kita tengok esok pagi CCA dia masih kuat atau tidak. Alright. Ok, sekarang dah pagi. So, jom kita try start. Kita panggil call start lah. Biasa time-time macam ni susah nak start motor. Oh, senang gila start yoi. Senang. Pagi-pagi senang gila guys. Mantap lah bateri ni.